Kalau law ni aku rasa lagi memudahkan lah. Law ni dah ada macam-macam kot. Anda boleh buat macam? Grab, anda boleh buat Lala Move. Saving tu hang tak boleh fokus Boleh main sangat. daripada macam-macam cara. Fokus tambah income lah. Time tu aku tak ingat. Time tu Foodpanda mungkin ada tapi tak meluas. Tapi kalau zaman law ni hang tanya aku, dia boleh buat macam-macam dah. Ada masa tu boleh je buat macam-macam kerja. Betul. Hang dah boleh buat affiliate Shopee, TikTok bagai. Time tu TikTok baru naik. Tapi macam kalau ni, kalau hang tak ni, hang boleh buat affiliate TikTok. Hang boleh buat record video TikTok, review sikit. Orang hasut nak beli, hang dapat affiliate punya ni. Boleh. Time tu dia tak ada lagi TikTok. Ada TikTok tapi dia bukan macam ni punya TikTok. So hang nak kata yang tahun 2025 tak ada alasan lah nak kumpul duit. Jangan salahkan bank lah, bank jahat. Dia sebenarnya dia satu tips dia bergantung atas diri hang sendiri. Apa yang aku tweet tu sebenarnya, apa yang aku sendiri buat. Lepas tu adalah yang reply tweet tu, dia kata, "Wih, disiplinnya hang boleh buat macam ni kan." So itulah dia kena disiplin diri lah. Bagi aku tu yang nombor satu lah. Kalau hang buat tu hang tak boleh disiplin, tak jadi juga. Dia bergantung kepada level cinta kau kepada Dia kalau kau bergantung betul-betul pada individu nak lah. menghalalkan wanita tu, kau kena berusaha bersungguh-sungguh lah. Secara jujurnya aku pun macam ada certain time lah, macam tak kuat juga kan. Kadang tengok orang, weh cerita best ni kan, kena pergi kan. Kami rumah 7 orang kan, 6 lawan 1 hang bayangkan. Weh tak pergi lah, duduk rumah lah seorang, tinggal lah ni. Macam okay lah ni lah, last Last tu Last tu jahat tu. last tu datang 5 bulan dah hang punya last.